Okey guys, ini video yang dinanti-nantikan, motor rare kita kan. Honda Rider kan. Takkan light pun tak ada kan, light sikit kan. Rotek kan, Rotek. Rotek 2026. Honda Rider sama saya dengan RZ 5 speed. RZ 5 speed yang exhaust 40. Okay, ni aku nak review lebih sedikit lah. Ni Honda Rider. Tahun tak pasti tahun berapa, tapi dia sign dengan RZ 5 speed. Honda kan. Honda. Okey, tengok sikit. Tengok kalau cover set dia memang solid lah. Cover set dia solid lagi kan. Ni cover set original ni. Owner cakap cover set original ni. Minyak dia kat sini kan. Siapa 70-an, 80-an, 90-an mungkin tahu lah. Sebab 80-an tu motor Honda Rider ni memang top juga. Tengok airblock dia. Airblock dia tempat dia memang lapang. Kalau RZ sempit sikit. Carburetor original Rider. Besar juga. Dia macam lebih kurang macam NSR pun ada. Tapi ni besar sikit. Tong tuti dia sini je kan. Isi tuti kena buka ni. Tengok stiker dah totai lah kan. Ni nak pergi retro nanti kan. Retro mania. Dia punya tongkat pun lagi cun lagi lah. Solid. Body pun dia solid lagi kan. Zober dia kecil je. Zober dia kecil. Adjuster rantai dia rare ni kan. Barang dulu kan. Adjuster rantai macam ni jalan dia kan. Kita tekan. Okay, besi ni pun rare kat ni kan. Besi. Kita pergi tengok ke depan sikit. Meter. Meter dia lain macam lah kan. Meter macam meter kita lah kan. RPM dia dah patah 18 kmh. Lampu enjin semua ada. Enjin and kat bawah signal kiri kanan. Macam gear position. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia naik kat sini. Memang rare lah kan. Macam meter kereta sikit lah. Semua tanam ni kan. Sini ada cover handle Honda. Ni depan sikit lah. Kita tengok depan pula. Depan dia lagi jahat lah kan. Horn kiri kanan dua kan. Dia memang ngam-ngam duduk kat sini. Bawah kepala ni. Tu sini ada Honda. Aku tak lahir lagi motor ni pun dah keluar dah kan. Ni zaman-zaman aku jadi budak sekolah dulu. Aku sekolah rendah. Ada brother pakai, dia orang buat open tu. Kepala tak pakai, dia orang buat rangka lah. Time tu memang tak lah Honda Rider ni. Lampu belakang. Tengok belah sini ada motor. Beta pun ada kan. Beta pun problem ni. Beta pun problem. Exhaust je. Brake. Okay, tengok clipper. Tengok clipper.
Bengkel Wak, siapa kenal Bengkel Wak? Wak pun dah arwah, dah meninggal. Bengkel Wak Selayang. Okey kan, cukup sampai sini saja. Oh, dia nya clipper dia, clipper 125. Sport Ring GTO. Okey kan, cukup sampai sini. InsyaAllah nanti aku update video-video ataupun ada motor rare-rare, InsyaAllah aku akan update. Korang boleh follow-follow, follow-follow, share-share, like-like, download Roadmaster. Ni keluaran terakhir ni, tayang ni. Sekarang harga keras kan Roadmaster ni, sebab Continental dah ambil alih dalam blok. Tail belakang, oh tail belakang pun TT100 juga, bunga topak lagi kan. TT100 Roadmaster. Ni keluaran terakhir. Lepas ni kalau nak beli Continental, nak beli dalam blok ni dah tak ada lah. Continental budak-budak jual 800 kan. Ok kan, cukup sampai sini. Kita jumpa next video. Korang boleh share-share, like-like, apa-apa. Yang mana ride-ride, hati-hati jalan raya, hati-hati mandu, ingat orang tersayang. Assalamualaikum, bye-bye.